Di hutan hujan tropika Asia Tenggara, hidup seekor mamalia unik yang jarang dilihat manusia, iaitu tenggiling. Tenggiling atau pangolin ialah satu-satunya mamalia bersisik di dunia. Ia memakan semut dan anak anai dan boleh memakan ribuan serangga setiap malam. Peranannya penting, iaitu membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan. Namun hari ini, tenggiling berada di ambang kepupusan. Ia kini digelar mamalia paling banyak diseluduk di dunia. Dagingnya dijual, sisiknya digunakan dalam perubatan tradisional. Di Sabah, saya rasa yang paling terbesar yang kita pernah tangkap adalah pada 2019, di mana kita ada nampak middleman ataupun sindiket lah yang mengumpul tenggiling yang diburu daripada pemburu haram dan kemudian disimpanlah di dalam satu kilang. So apabila dia simpan tu memang dia tengah menunggu untuk dia diseludup ke negara lain lah melalui darat dan juga air. Anggaran jumlah barangan tenggiling yang disita adalah hampir 30 tan metrik, iaitu termasuk daging atau tubuh beku, sisik dan beberapa ekor tenggiling hidup. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah 8.4 juta ringgit melibatkan 1,800 kotak beku berisi tenggiling beku dalam 3 kontainer sejuk beku, 572 tenggiling beku di dalam 6 peti sejuk biasa, 61 ekor tenggiling hidup di dalam sangkar dan 1 dalam bonet kereta serta 361 kilogram sisik tenggiling telah dirampas. So itu antara tangkapan yang paling terbesarlah yang kita ada di Sabah pada masa itu. Setiap bulan, pasukan penguatkuasa Jabatan Hidupan Liar Sabah menjalankan operasi sekatan jalan raya di beberapa laluan utama negeri ini. Matlamatnya satu, iaitu menghalang aktiviti penyeludupan hidupan liar, termasuk tenggiling, rusa dan spesies dilindungi lain. Operasi ini dilakukan bersama agensi-agensi keselamatan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Perhutanan Sabah. Setiap kenderaan diperiksa, terutamanya kenderaan persendirian dan lori kecil yang datang dari kawasan pedalaman menuju ke bandar utama. Roadblock ini menjadi barisan pertahanan terakhir di darat. Walaupun penyeludupan sering berlaku di kawasan terpencil atau melalui jalan tikus, kehadiran pasukan penguatkuasa di laluan utama berjaya mengekang banyak cubaan membawa keluar hidupan liar secara haram. Dalam banyak kes, haiwan dilindungi disembunyikan di dalam but kenderaan, kotak atau beg kain. Ada juga yang dibekukan untuk mengelak dikesan oleh pihak berkuasa. Pegawai Jabatan Hidupan Liar dilatih untuk mengenal pasti tanda-tanda penyeludupan, iaitu daripada bau, cara pembungkusan hingga perilaku pemandu yang mencurigakan. Sekatan jalan raya akan dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar mengikut dalam aduan kita lah yang kita dapat yang terima dari penduduk sekitar ataupun dari agensi yang lain. Dan kita pun ada jadual sendiri untuk melakukan sekatan jalan raya dan rondaan yang seperti yang lain-lain lagi lah yang kita lakukan. Pihak jabatan juga akan mengambil tindakan yang tegas untuk memandang kes seperti ini merupakan spesies yang terancam di dalam jadual 1. Hilang. Tiada? Okey. Dah apa? Apa kawan kamu lari? Kenapa dia lari tu? Kalau Siapa punya kereta? salah kamu dah lari ni. Dia tidak ada dokumen tu. Ha? Tidak ada dokumen. Ada dokumen setelah dia lari. Patutlah dia lari. Okey, siapa punya kereta ni? Kawan punya kereta. Ha? Kawan punya kereta, tapi kita yang bawa kan? Boleh tunjukkan barang-barang yang di dalam tu. Setiap rampasan bukan sekadar menahan suspek, tetapi juga menyelamatkan nyawa haiwan yang hampir pupus. Bagi pasukan ini, setiap operasi di jalan raya bukan rutin,
tetapi perjuangan harian untuk melindungi khazanah alam Sabah. Pemeliharaan tenggiling tidak akan berjaya tanpa kesedaran masyarakat. Oleh sebab itu, Jabatan Hidupan Liar Sabah mengambil langkah mendekati komuniti, terutamanya penduduk kampung di kawasan pedalaman dan berhampiran habitat tenggiling. Pasukan jabatan bersama rakan NGO menjalankan ceramah dan sesi penerangan di sekolah, kampung dan institusi awam. Mereka mengedarkan risalah maklumat, poster dan bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman tentang kepentingan melindungi tenggiling serta undang-undang yang melibatkan spesies ini. Dalam beberapa program khas seperti Hari Kesedaran Tenggiling, Panggilan Awareness Day, masyarakat tempatan diberi peluang untuk mengenali lebih dekat tentang spesies ini dan bagaimana ia hidup, peranannya dalam ekosistem dan ancaman yang dihadapi akibat pemburuan dan penyeludupan. Jabatan juga menyeru penduduk kampung menjadi mata dan telinga di lapangan. Mereka digalakkan melaporkan aktiviti mencurigakan dan membantu pihak berkuasa menjejak pergerakan penyeludup. Melalui program pendidikan dan kerjasama komuniti ini, Jabatan Hidupan Liar Sabah berusaha membina jaringan kepercayaan dengan masyarakat tempatan. Hanya dengan sokongan orang ramai, usaha menyelamatkan tenggiling dari kepupusan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagaimana Taman Hidupan Liar Lokawi membantu dalam meningkatkan kesedaran terutama haiwan yang terancam seperti tenggiling. Taman Hidupan Liar Lokawi merupakan salah satu pusat yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan kesedaran terhadap orang awam berkenaan dengan kepentingan pemeliharaan hidupan liar khususnya spesies tenggiling. Dan pendidikan ini bukan saja kami laksanakan di dalam kawasan taman, tetapi kami juga laksanakan di luar. Kerana kadang-kadang kami menerima jemputan daripada sekolah-sekolah dan juga tempat awam. Melalui program ini kami biasanya melaksanakan aktiviti, contohnya pameran dan ceramah kesedaran terhadap pelajar-pelajar sekolah ataupun komuniti, khususnya orang awam lah. Dan yang kedua, melalui tayangan video konservasi menggunakan platform media sosial. Kesedaran yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat mula menunjukkan hasil. Di beberapa kampung di Sabah, penduduk kini tampil sendiri menyerahkan tenggiling yang mereka temui kepada pasukan Wildlife Rescue Unit WRU di bawah takbir Jabatan Hidupan Liar Sabah. Ada yang menjumpai tenggiling tersesat berhampiran rumah di kawasan kebun atau di tepi jalan raya yang kebiasaannya pada waktu malam. Dalam sebahagian kes, haiwan ini telah dipelihara tanpa pengetahuan bahawa tenggiling ialah spesies yang dilindungi sepenuhnya di bawah undang-undang. Apabila WRU menerima laporan, pasukan mereka akan segera turun ke lokasi untuk membuat pemeriksaan dan mengambil alih haiwan tersebut. Tenggiling yang diserahkan akan diperiksa tahap kesihatannya, dirawat jika perlu dan kemudiannya dilepaskan semula ke habitat yang selamat. Selalunya, kaki tangan WRU akan mendapat panggilan dari orang awam dan mendapat arahan dari pihak Jabatan Hidupan Liar terdapatnya aduan penyerahan tenggiling atau tenggiling yang dijumpai cedera seperti di tepi jalan raya besar atau di perkarangan rumah orang-orang awam. Seperti itu. Pengalaman yang paling berat saya pernah selamatkan tenggiling adalah bila kami sampai di tempat pengadu itu
ada tenggiling yang cedera di bahagian ekor atau di bahagian kaki lah. Dalam perjalanan tenggiling itu mati. Bila kita sebut tenggiling, di Sabah kita ada satu spesies yang kita panggil manis javanica ataupun tenggiling Sunda. Haiwan ini adalah haiwan yang berada dalam senarai merah IUCN ataupun dalam enactment pemeliharaan hidupan liar 1997 adalah dalam jadual 1 iaitu haiwan yang dilindungi sepenuhnya. Dari sana kita sudah tahu haiwan ini adalah haiwan yang sangat kritikal di mana dia punya populasi itu sangat sedikit dan memang perlu dilindungi lah. Unit penyelamat hidupan liar di Sabah ataupun Wildlife Rescue Unit adalah satu unit sokongan di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Kami sudah beroperasi sejak tahun 2010, yaitu 15 tahun beroperasi di Sabah. WRU ini dia tidak terlibat dalam satu-satu operasi saja, dia melibatkan operasi menyelamat, translokasi, dan juga dalam penyelidikan. Jadi terdapat beberapa NGO yang coba untuk melakukan penyelidikan dan di sana WRU diperlukan dari segi tenaga kerja dan juga kemahiran dalam mengendalikan haiwan tersebutlah. WRU memang ada terlibat dengan penglibatan kesadaran sama-sama dengan komuniti dan juga sekolah bersama-sama dengan Jabatan Hidupan Liar dan agensi-agensi lain, terutama jemputan daripada beberapa agensi lah untuk memberikan kesadaran kepada komuniti serta sekolah. Dalam usaha konservasi hidupan liar di Sabah, bukan sejak tenggiling lah, memang sukar untuk bergantung pada pasukan kami, jabatan dan juga agensi lain. Oleh itu, komuniti setempat sangat memainkan peranan penting dengan menyalurkan maklumat mengenai haiwan yang cedera, membuat aduan seperti itu, dan juga membantu dalam operasi menyelamat dan memberi sokongan kepada program kesedaran lah. Sebab tanpa komuniti ini, kami banyak usaha yang kami jalankan bersama pihak lain tidak akan berjaya. Setiap tenggiling yang diserahkan kepada pihak Jabatan Hidupan Liar Sabah akan diperiksa terlebih dahulu oleh pasukan veterinari JHLS. Tujuannya ialah untuk memastikan haiwan tersebut berada dalam keadaan sihat dan sekiranya cedera atau sakit, ia akan dirawat terlebih dahulu. Pemeriksaan dimulakan dengan menilai keadaan fizikal. Vet akan memeriksa berat badan, pergerakan, keadaan sisik serta tanda-tanda dehidrasi atau luka. Sekiranya tenggiling mengalami kecederaan, rawatan segera akan diberikan termasuk pemberian ubat, cecair dan penjagaan di pusat pemulihan khas. Dalam kes tertentu, jika tenggiling menunjukkan tanda stres atau lemah, ia akan ditempatkan di kemudahan pemulihan untuk beberapa hari bagi memastikan ia kembali stabil sebelum dilepaskan semula ke habitat semula jadi. Semua data direkodkan termasuk lokasi asal, keadaan fizikal dan tarikh pelepasan. Maklumat ini penting untuk pemantauan jangka panjang dan membantu penyelidik memahami corak pergerakan serta populasi tenggiling liar di Sabah. Satu yang kami selalu hadapi kesukaran semasa merawat adalah bila tenggiling takut, dia akan membulatkan diri dia lah. So dari sana bila dia membulat badan, bahagian yang lembut tu bahagian dalam dan bahagian luar tu semua bahagian keras. Kita tidak boleh jarum ataupun kita tidak boleh rawat bahagian sana. Kecuali kalau ada luka biasalah, luka biasa biasanya kita akan spray, itu boleh. Tapi sekiranya kita perlu memberi parenteral dose ataupun treatment secara menjarum, kita kena pelan-pelan rungkaikan dia untuk mendapatkan bahagian sisi yang lembut itu. Perasaan saya bercampur aduk. Ada yang sedih sebab haiwan itu datang di sini, orang serahkan kepada kami. And then bila kita dengar dia punya cerita-cerita macam mana dia jumpa dengan tenggiling ni, lagi bercampur marah pun ada, sedih pun ada. Tapi di sebalik itu ada juga kegembiraan sikit yang diorang tahu di mana mengantar haiwan-haiwan inilah. Sebab haiwan ini they're very special to us.
Dia adalah haiwan yang terancam dan it's nice to know that people are sending it over to us lah. Setelah disahkan sihat dan cukup kuat, tenggiling akan dilepaskan semula ke kawasan yang selamat, jauh dari gangguan manusia dan aktiviti pemburuan. Di sinilah kitaran hidupnya disambung semula, bebas di rimba yang menjadi habitat asalnya. Di Malaysia, kita mempunyai spesies tenggiling Sunda atau nama saintifiknya Manis javanica. Tenggiling dilitupi sisik keras yang diperbuat daripada keratin, bahan yang sama seperti kuku dan rambut manusia. Sisik ini berfungsi sebagai perisai. Apabila terancam, tenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi bola, melindungi diri daripada pemangsa. Haiwan ini aktif pada waktu malam. Ia mencari makanan dengan menggunakan deria bau yang kuat. Ia memakan semut dan anai-anai menggunakan lidahnya yang panjang dan melekit, yang boleh mencecah hampir separuh daripada panjang badannya sendiri. Seekor tenggiling boleh makan ribuan serangga setiap malam, menjadikannya pengawal semula jadi ekosistem hutan. Ia membantu mengawal populasi serangga dan mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan. Memang kita tidak tahu tinggal berapa tenggiling di Malaysia ini. Ini disebabkan oleh tingkah laku tenggiling itu sendiri, ya. Jadi itu menyebabkan para saintis mereka susah untuk buat penyelidikan, pemantauan kan. Contohnya tenggiling itu dia nocturnal, dia aktif pada waktu malam. Dia sekretif, perasia, haiwan perasia dan susah mau nampak, kan. Jadi ini menyebabkan susah kita mau cari kaedah yang orang kata reliable untuk buat monitoring panggolan ini. Tapi apa yang kita pasti, populasi tenggiling ini di Sabah dan juga di tempat-tempat lain di Malaysia, populasi mereka memang menurun lah. Ya. Dr. Elisa Panjang merupakan seorang penyelidik hidupan liar dari Sabah yang menumpukan kerjayanya kepada pemeliharaan tenggiling Sunda. Beliau merupakan antara individu pertama di Malaysia yang menjalankan kajian saintifik mendalam tentang spesies ini di habitat semula jadi. Sumbangannya diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pada tahun 2017, beliau menerima Wildlife Warrior Award daripada Houston Zoo atas dedikasi dalam pemeliharaan tenggiling. Kemudian pada tahun 2021, beliau dinamakan sebagai Pangolin Champion oleh organisasi Save Pangolins. Tahun 2023 menyaksikan beliau dilantik sebagai National Geographic Explorer dan setahun kemudian disenaraikan antara top 10 emerging conservationists oleh Indianapolis Prize. Di Sabah, organisasi bukan kerajaan Pangolin Aware memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda tentang kepentingan pemeliharaan spesies ini. Melalui program kempen kesedaran tenggiling, pasukan mereka turun ke sekolah-sekolah di sekitar negeri Sabah. Mereka menjalankan sesi interaktif bersama pelajar dan guru dengan memperkenalkan tenggiling sebagai sebahagian daripada khazanah unik negeri Sabah. Pelajar diperkenalkan kepada fakta asas tentang tenggiling, bagaimana ia hidup, apa yang dimakannya dan mengapa ia kini menjadi antara mamalia yang paling banyak diseludup di dunia. Selain ceramah dan tayangan video, pelajar turut diberikan risalah, poster dan aktiviti kuis untuk menguji pengetahuan mereka. Pertubuhan Pangolin Aware ini ditubuhkan oleh saya sendiri pada tahun 2022 di Sabah. Ini adalah atas inisiatif kami untuk melindungi tenggiling dan juga untuk tindakan-tindakan konservasi tenggiling lah yang di Sabah. Visi kami sebenarnya adalah untuk melindungi dan memelihara tenggiling melalui pendidikan
penyelidikan dan juga kerjasama dengan masyarakat dan agensi-agensi lain. Visi kami ingin lihat Tenggiling wujud bebas di Sabah dan semua masyarakat lah menghargai Tenggiling. Ya, aktiviti-aktiviti yang kami jalankan, contohnya kalau dari segi penyidikan kami ada mengadakan kajian-kajian ekologi dan juga sosial, dan juga kita buat latihan ataupun bengkel untuk meningkatkan kapasiti conservation frontliners. Selain itu, kita juga mengadakan program-program kesedaran lah. Contohnya kepada orang kampung, kanak-kanak. Ya, jadi itulah yang Panggung Aweh lakukan lah. Di Sabah, usaha pemeliharaan bukan hanya dijalankan oleh agensi kerajaan dan NGO. Sektor pelancongan juga memainkan peranan penting dalam melindungi alam sekitar. Salah satu contoh terbaik ialah Shangri-La Raseria Resort di Tuaran. Sejak awal penubuhannya, resort ini dikenali bukan sekadar destinasi pelancongan mewah, tetapi juga pusat konservasi yang aktif melindungi biodiversiti tempatan. Resort ini menubuhkan Raseria Nature Reserve, kawasan hutan seluas lebih 60 ekar yang dipelihara khas untuk tujuan pendidikan alam dan konservasi. In Shangri-La Raseria, we signed an MOU with UMS in 2024. And the objective behind that MOU was to ensure that the way that we focus on conservation and education has a really strong framework that is backed up by academic research. You know, here we provide a front line to our guests, and we want to ensure that we can support research and we can support the continuation of conservation here inside Sabah. We've had a long history inside Shangri-La with conservation and biodiversity. You know, we celebrate our 30th anniversary next year of being here inside Pantai Dalit. So we see our partnership with UMS and our current research project on pangolins and the environment that they live within. We see this as an important part of actually our community service. You know, quite frankly, how do we contribute back to the story on conservation here inside Sabah and Borneo? Kajian saya berfokuskan kepada tenggiling di habitat semula jadinya, seperti nature reserve inilah. So, bagi saya, kajian saya ini dia akan produce result yang boleh dijadikan sebagai satu baseline data yang boleh membantu dalam merancang strategi konservasi tenggiling di Sabah, ya terutamanya di Sabah lah. Satu saja sebenarnya, saya tidak mau tenggiling di Sabah ini lenyap. Saya tidak mau dia pupus. Dan itulah yang salah satu yang memberi semangat. Saya mau dia terus hidup. Di samping itu, saya tahu saya tidak bersendirian. Ada banyak partners, kan, rakan-rakan konservasi yang juga turut serta menyokong. Jadi itu pun salah satu semangat. Jadi semangat-semangat inilah yang membuatkan saya dan kumpulan-kumpulan lain lah, kumpulan rakan-rakan konservasi lain berusahalah untuk memelihara tenggiling di Sabah ini. Di sebalik rimba yang tenang ini, masih ada yang bernafas dalam senyap. Seekor tenggiling, penjaga kecil hutan yang jarang kita lihat, tapi banyak berjasa. Namun sampai bila ia mampu bertahan jika kita terus memalingkan pandangan? Tenggiling, rahsia terakhir rimba yang menunggu untuk kita lindungi.